Rasulullah kata kepadanya, keluarlah dan petiklah buah tamar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu soalan yang sampai ke pejabat mufti berkaitan dengan apakah hukum orang perempuan yang baru kematian suami ketika masih dalam iddah untuk keluar daripada rumahnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan orang yang baru kematian suami, dalam Islam wajib untuk dia beriddah, dan juga yang kedua ihdad, iaitu berkabung. Iddah satu tempoh masa, iaitu tidak boleh berkahwin dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 234. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra. Dan orang-orang yang dimatikan dalam kalangan kalian dan meninggalkan pasangan iaitu isteri, maka isteri itu hendaklah beriddah tunggu tempoh iaitu selama 4 bulan 10 hari. Berkaitan dengan ihdad, iaitu tidak berhias, tidak memakai pakaian yang boleh menarik perhatian orang lelaki dan seumpamanya, ini disebut dalam hadis Nabi SAW juga selama 4 bulan 10 hari. Adapun sekiranya ada keperluan suami yang merupakan penanggung nafkah, pemberi nafkah telah meninggal dunia, adakah isteri tidak boleh bekerja? Ini boleh kita tengok pedoman daripada Nabi SAW dalam satu hadis daripada Jabir ibn Abdullah di dalam Sahih Muslim, bahawa Jabir kata ibu saudaranya telah diceraikan dengan talak 3. Satu hari dia keluar untuk mengambil dan memetik buah tamar, buah kurma. Lalu ada seorang lelaki menegurnya, tak boleh sebab kamu dalam keadaan iddah. Lalu perempuan ini, ibu saudara kepada Jabir, bertemu dengan Nabi SAW dan bertanya. Lalu Nabi SAW pun bersabda, ukhruji fajuddi nakhlaki la'allaki antasaddaqi minhu au taf'ali khaira. Rasulullah kata kepadanya, keluarlah dan petiklah buah tamar itu. Boleh jadi dengan kamu dapat hasilnya, kamu boleh bersedekah daripadanya dan boleh melakukan kebaikan pada orang lain. Daripada hadis ini menunjukkan dibenarkan kepada seorang perempuan untuk keluar rumah walaupun ketika berihdad dan juga beriddah untuk mencari nafkah, ada urusan berkaitan dengan rawatan. Begitu juga dibenarkan oleh para ulama sekiranya berkaitan dengan keselamatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.